Sebenarnya saya berita sedih untuk kamu. Kamu dah kena pecat. Tidak. Jadi saya cuma ada satu kerja je. Kerja bomba. Dan surat dia. Surat. Untuk masuk bomba balik. Wait ni. Ambil suratkan dengan pejabat tu. Surat kamu je. Dah. Ini surat kamu. Okey. Terima kasih bos. Dah pergi sana. Alah, boleh kau. Aku dah kena pencet lah. So, aku terpaksa lah call pejabat penyelamatan untuk kerjakan aku jadi bos balik. So, aku terpaksa lah call dia. Hello bos. Boleh saya kerja balik? Saya nak kerja bomba balik. Saya tahun lepas saya kena pencet sebab saya kena tembak dan guna pistol mainan. Jadi kali ni saya nak kerja bomba balik. Awak bos saya? Ya, saya bos. Okey, bye. Apa ni? Kena kerja bomba balik. Tak apalah. Lagipun aku boleh jadi bos. Jadi, kita ke balai. Ambil pekerjaan lama kita. Iaitu bomba. Bom. Mamak mabuk. Mamak mabuk. Lori bomba aku. Selamat elok lagi. Macam biasalah. Agak panas lagi. Ada pekerja baru kat sini. Action. Kau lagi? Bukan kau dah kena penjara? Mana ada? Weh, bukan macam tu lah. Boleh tak aku nak minta kerja kat sini balik? Boleh? Okey. Dulu pejabat penyelamatan dah bagi aku dah. Sebab dia tahu dulu aku bos. Jadi pasal excitement tu boleh selesaikan sekarang. Boleh? Okey, cun. 10 minit. Action. Ini assignment ni. Dan saya dapat berapa tahun kerja kat sini? Lebih kurang 10 tahun. Okey tuan. Okay. Action. Ada rumah terbakar. So, kali ni untuk aku jadi bos, aku kena jalani misi seorang-seorang. Let's go. Okay, let's go.
Api besar sangat. Api besar sangat. Tak boleh, api besar sangat. Cuba ada satu cara kat sini. Kita minta tolong sama siapa. Api tak boleh padam. Api besar sangat. Hanya kebakaran secara literal. Alah, api tak mati lagi. Mana ni? Kita cek bilik dulu. Bilik ni semua dah terbakar. Apa yang terjadi? Api besar sangat. Susah nak tutup. Mana ni? Bilik. Tak ada. Susah nak padamkan api ni. Susah sangat. Tak apa, guna air dekat tu. Guna bomba. Pintu terkunci. Okay dah. Saya keluar. Dari bomba kau. Orang dah curi dah. Orang curi dah sudah. Sekejap aku nak pakai kali. Kali ni ada proof juga. Best juga. Aku boleh selamat kat dalam api. Ini. Sekejap. 1, 2, 3. Jalan misi seseorang ni nampak macam senang tapi sebenarnya susah. Kita kena usaha yang keras untuk padamkan api-api yang semua. Stop. Sekejap. Penat pula padam api tadi. Dah lah api banyak. Penat pula padam api tadi. Susah betul nak kerja bomba ni. Tapi aku dah biasa lalui. Jadi aku kena bersungguh-sungguh untuk jadi bos. Dah. Lalui misi. Dah tuan. Sekarang saya diterima jadi bos. Bagi aku check dulu. Saya dah padam dekat rumah. Ada berita baik. Apa? Kamu sudah jadi bos. Yeay. Tuan, betul ke ni? Betul. Terima kasih tuan. Saya akan tuntut perintah tuan selama-lamanya. Aku tak faham lah. Siapa lagi 2 orang penjahat tu Apa yang diorang nak sampai bunuh si Adudu tu? Kesian si Pro. Sampai sekarang. Ush. Tak ada orang lah nak buat apa ada orang lah. Ayo kita cuba tangkap dia. Woi. Nak apa? Katakan.
kau ke salah seorang dari geng tu? Yes. Sekarang Dan siapa lagi seorang tu? rahsia. Oh, apa yang kau nak? Aku nak duit kau. Tak boleh. Ini hasil kerja aku sekarang. Kau tak boleh ambil duit aku macam itu je. Kalau tak aku tembak macam ni dinding. Tak, aku tak takut. Oh, nak rasa? Ada kata-kata terakhir. Hanya satu. Kau gila? Aku ada pistol jugalah. Aku ni bekas polis tau. Sakitnya. Aku nak call polis. Sebab kau lah. Kau ingat kau boleh menang lawan aku? Aku ni bekas polis. Aku nak call polis sekarang. Jangan. Hello polis. Ni ada penjahat. Salah seorang dari geng hari tu yang membunuh Hadudu. Sila datang ke tempat Burger King sekarang. Bergerak. Kau nak lari ke mana? Abang bomba dah call aku dah. Oi. Kau berhenti sebelum aku tembak kau. Aduh, sakitnya. Janganlah ketat sangat. Alah, longgar je ni. Yes, longgar. Lari. Lari. Tembakan terakhir dari aku. Lari. Mati. Dah cepat sikit bawa aku ke. Ikut aku. Berapa jam dah sampai sana? Alah, dekat je sebelah rumah. Ni tempat dia? Kan? Itu penjara apa? Penjara awal. Okey. Cepat masuk. Cepat. Jumpa dengan Aku tak nak. Jumpa dengan bos kau. Tak nak bos aku. Aku tak nak bagi tahu bos aku. Masuk cepat. Cepat. Tak nak. Cepat. Kau tendang aku. Tolonglah bagi aku keluar. Tak boleh. Please. Bagilah aku keluar. Dari season 1, bos kau yang buat masalah. Ni kau pula buat masalah. Bos dengan penolong sama je. Kau tunggu nanti Cepat bagi tahu. Siapa lagi seorang ahli kau? Kalau kau bagi tahu, aku bagi kebebasan. Sehari je. Tak boleh. Dan tunggulah adik aku datang dari. Okey? Tak apa. Kau duduk dekat sini sampai bila-bila. Abang kena tangkap. Tak boleh jadi ni. Oi, lepaskan abang aku sekarang. Okey. Kau ke penjahat je? Tak. Abang kau. Ke kau yang penjahat nombor 3 tu? Tak. Aku akan soal. Siapa kau sebenarnya? Iman. Man. Bukan kau kena penjara. Aku Iman Masih. Oh. Apa yang kau nak lepas dua-dua abang kau tu? Kau ni anak keberapa? 7. Oh. Semua keturunan kau jahat payah. Apa yang kau nak? Nak lepaskan abang aku. Tak boleh. Kau yang kena penjara sekarang. Kalau kau nak lepaskan. Tembak. Mati. Tak guna kau. Nyorokkan badan dia. Nyorokkan badan dia. Cepat. Okey, aku dah nyorokkan dia. Harap lagi satu polis tak datang lah. Satu dia.
Apa bising-bising kat belakang tu? Alamak. Angkat tangan. Siapa kau? Aku adalah Iman. Baik kau bagi tahu mana abang aku. Rahsia. Atau abang kau yang kena. Kau lepaskan abang aku baru aku bagi tahu abang kau ni. Kau bagi tahu je lah. Rahsia. Kau yang nak kena penjara sini. Kau bagi tahu abang aku kat mana dulu baru aku kasih tahu mana abang kau. Ada kat dalam penjara. Kenapa? Bagi sekarang. Tak boleh. Kau bukan hak kita orang. Atau Kalau kau tak- jadi Kau jadi tahanan. mangsa abang kau. Kalau tak kau yang jadi mangsa, jadi macam abang kau. Aku tak takut. Abang kau dah kena tembak dah. Oh, berani kau. Ya. Au. Ah. Sekarang serah. Sorry. Semua keturunan kau dah kena tangkap. Bapak kau hari tu curi bank. Abang kau membuat geng dengan ketua keluarga kau. Cepat masuk. Jumpa keluarga kau. Dengan ayah kau yang curi bank hari tu. Aku tak nak kena penjara. Jangan lagi hal. Cepat. Oh. Kamu dan keluarga kamu semua ni dengan bapak kamu telah dipenjara semua hidup. Dan rumah kamu dibatalkan untuk buat rumah. Kerana itu duit perompakan. Tuk tuk tuk. 3 tahun penjara untuk kamu. Aku minta maaf. Tak boleh. Kau dipenjarakan dengan keluarga kau. Mak kau ketagih dadah. Bapak kau curi bank. Kau nak jadi apa nanti? Tak jadi mabuk. Oh. Kau dah tembak abang aku. Sekarang dia tewas. Aku ni gojek lah. Tak susah nengok Gojo kena tembak. Abang aku tu dah banyak tangkap orang tau. Dia dah selamatkan bomber hari tu. Tapi kau yang tembak dia. Dia banyak bagi rezeki kat negara aku. So, aku penjarakan kau seumur hidup. Hukuman mati. Tidak. Janganlah tinggal. Kenapa? Kamu ada kancingan stres dekat dalam penjara. Dan dia terpaksa bunuh diri menggunakan garpu waktu tengah makan. So, kita boleh balik ke penjara sekarang? Iyalah. Cepat, ikut saya. Abang, aku harap kau masuk syurga dan disayangi semua orang. Engkau terpaksa berkorban untuk keluarga aku. Dan sekarang, masa engkau dah tamat, bang. Terima kasih, bang. Aku tak nak. Au. Dari. Salah.